Siapa kalau isap dadah, dia tak ngaku. Dia tak ngaku. Mati duduk balik, dia tak ngaku. Sama lah. Itu dalam mana-mana pekerjaan pun sama. Dalam industri ini, of course lah. Saya tak nafikan dalam kalangan industri ini tak kisahlah sama ada pelakon ataupun kru-kru, especially kru-kru lah banyak yang terlibat dengan benda-benda yang kurang baik lah, macam dadah tu kan. Memang ada berlaku walaupun tak banyak, tapi saya rasa dalam 10% berlaku. Sebab tahu dah sekarang ni masalah dadah ni dah jadi masalah negara ni, di kampung-kampung, di felda-felda ya. Memang jadi kita harap lah mereka yang masuk dalam industri ni harus bersihkan diri lah, jangan terlibat dengan especially dadah lah, dan sebagainya lah. Itu pesanan saya. Sebab memang terdapat apabila dia buat tangkapan artis terlibat, jadi ini kami menjejaskan image artis-artis itu sendiri. Jadi saya harap benda-benda ni dapat kita perbaiki dengan, kalau boleh mereka yang terlibat ni pergilah berubat, pergi ke pusat pemulihan. Sebab ini berlaku, memang pernah berlaku juga dengan syarikat saya dulu, pernah berlaku. Jadi saya harap benda-benda ni kita cuba perbaikilah, jaga image dalam production, image kru, image pelakon. Kita nak tapis. Siapa kalau isap dadah, dia tak ngaku. Mati duduk balik, dia tak ngaku. Sampai apabila polis ambil air kencing dia orang, dia test jumpa dadah dalam poket dia orang, barulah dia mengaku. Jadi saya haraplah benda-benda ni kita nak kawal payah. Kadang nampak depan kita okey, sihat. Ini bukan saja berlaku dalam production filem atau drama, berlaku juga dalam dunia polis. Dalam polis sendiri pun, dalam ramai itu ada dalam 1-2% tu terlibat dengan dadah. Walaupun dia polis, tapi kerana kesan daripada bercampur dengan orang-orang yang tak betul, macam web tu kan. Web tu kadang perosak, sebab tu kita haramkan web kan. Jangan haramkan web tu, dia masukkan dadah ke situ, kawan ni sedut, dia tak tahu benda tu dah ketagih. Jadi saya harap benda-benda ni tak berlaku kepada industri kita lah. Dah lama-lama dulu lah berlaku. Lepas tu ada macam budak kru pernah berlaku dulu lah. Sekarang kita buat tapisan, dan saya harap tapisan kita ni betul lah. Sebab nak buat pengakuan dia orang ni payah kan, kita tak tahu. Kadang nampak tu segar kan, atau kat belakang kita dia terlibat dengan drug. Tapi saya haraplah benda-benda ni tak berlaku dalam industri. Kalau berlaku pun kita cuba perbaiki lah, pemain industri sendiri. Dia bukan melibatkan pelakon ni, melibatkan mereka di belakang tabir juga lah. Saya haraplah, mudah-mudahan insyaAllah.